Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat nasi goreng cili kering. Rasa dia very kick, pedas. Okay, first korang tumbuk satu biji bawang merah. And then masukkan satu sudu udang kering yang dah direndam dengan segenggam kecil ikan bilis. Yang ni pun kita rendam dalam air panas juga. Masukkan 4 ulas bawang putih, belacan sikit yang dah dibakar dengan segenggam kecil cili kering yang direndam air panas juga. Supaya dia lembut, senang nak tumbuk lah. Lepas tu kita tumis. Yang ni siapa ada resdung, korang standby dan bau bersin semua akan keluar nanti. And then masukkan udang, nak guna ayam, sotong pun boleh. Dia masukkan 2 biji telur, kacau telur tu dekat tepi. And then kita perlukan Eco Brown Steam Brown Rice. So ini adalah beras perang kukus pertama and the one and only dekat Malaysia. Jadi ada banyak benefit brown rice ni. Salah satunya dia ada fiber yang tinggi, and then dia ada juga glycemic index yang rendah. Tapi ada orang tak biasa makan brown rice kat rumah, so korang boleh biasakan diri macam ni. Buat nasi goreng pun boleh. So gaulkan dengan bahan kita dah tumis tadi. Masukkan kicap manis sikit, sos tiram sikit dengan serbuk perasa secukupnya. Lepas tu bila letak sayur, yang ni aku guna sawi, gaul-gaul and siap. Rasa dia pedas, kick, semua balance. Dan korang takkan perasan pun ada brown rice dekat dalam. Rasa dia sangat sedap and boleh makan satu family nanti. Dia punya pedas cili kering campur dengan kick belacan, ikan bilis semua tu memang sedap. Makan boleh berair tu. Jangan lupa try kat rumah nanti. Selamat mencuba.